Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda semua cara macam mana kita beli barang di TikTok Shop. Kita akan dapat cashback semula. Dalam bahasa mudah, kita dapat pulangan duit semula. Contohnya, barang yang kita nak beli tu harga dia RM20. Okay, so kita akan dapat cashback balik lebih kurang dalam RM2 ke RM3. Itu contoh. Lagi mahal produk tu, lagi tinggi harga produk yang kita nak beli tu, lagi tinggilah cashback yang kita akan dapat. So jelas tak? Okay, so cara yang kita akan beli di TikTok Shop tetap sama, cuma kita kena ada Ads Mover ini. Okay, pertama, okay, kita masuk Ads Mover. Kita pergi ke bahagian pendapatan. Okay, kita pergi ke bahagian pesanan saya. Okey, ini adalah hasil-hasil cashback yang saya berjaya dapat. Maksudnya setiap pembelanjaan saya beli barang di Shopee, di Lazada maupun di TikTok, kita akan dapat cashback semula. So kalau anda nampak ini adalah hasil-hasil cashback yang saya dapat. Dan baru-baru ni isteri saya ada beli barang seperti P-Lady. So kalau tak silap saya, okey, kita tengok dekat sini ya. So cashback yang dia berjaya dapat sebanyak RM6.28. So produk ni pula harga dia RM12.69. So maksudnya setiap pembelanjaan kita akan dapat pulangan semula. So bayangkan bertahun-tahun kita beli barang di TikTok, tetapi kita tak pernah pun dapat cashback. So beribu-ribu yang kita dah rugi kat situ. So nampak tak? Okey, yang best dekat sini, Ads Mover ni, okey, serendah RM10 sahaja cashback tu, kita dah boleh withdraw pergi ke bank ataupun pergi ke Touch 'n Go e-wallet. Okey, so dekat sini, macam mana kita nak dapatkan cashback ataupun penjimatan daripada setiap pembelanjaan kita di TikTok? Okey, kalau anda boleh tengok, kalau anda suka beli barang di Shopee ataupun di Lazada, tutorial saya dah upload, nanti anda boleh pergi tengok. Okey, sekarang ni di bahagian TikTok. Okey, pertama masuk ke bahagian TikTok. Okey, pergi ke bahagian sekejap. Okey, pergi ke bahagian ni, shop. Nampak tak shop kat atas ni? Tekan shop. Kemudian tulislah produk yang anda nak beli. Contohnya, anda nak beli power bank. Ni contoh. Okey, tekan produk yang anda nak beli. Contoh, nanti anda research dulu. Okey, contohlah saya nak beli power bank. Okey, saya nak beli power bank ni. Pening, contohnya 30,000 mAh, lebih kurang dalam 6 kali cas kalau tak silap saya. Okey, so saya nak beli produk ni, saya tekan saja. Kemudian kita tekan link dekat atas ni, nampak tak? Link share ni kat atas ni. Tekan copy, kemudian tekan copy link. Okey, bila dah tekan copy link, pergi dekat Ads Mover, masuk, secara tak langsung dia akan auto redirect. So dia akan bagi tahu produk ni boleh dibeli. Kalau produk ni tak boleh dibeli, dia akan beritahu produk ni tak boleh dibeli ataupun cashback takkan dapat. So jelas tak? So dekat sini produk ni harga dia anggaran cashback RM1.66. Maksudnya kita dapat penjimatan sebanyak RM1.66. So maksudnya barang tersebut tetap beli di platform TikTok, tetap beli di platform Shopee, tetap beli di platform Lazada, bergantung platform yang kita convert link. Tetapi cashback yang kita akan terima dekat Ads Mover ini. So cukup saja jumlah RM10, kita boleh withdraw pergi ke bank ataupun pergi ke Touch 'n Go. So kalau ada kawan-kawan, saudara mara, family yang suka membeli barang, anda ajarlah mereka tentang Mover ini. So macam mana nak buat penjimatan. So jelas tak? Okey, itu contohlah. Okey, contohlah kalau kita nak beli barang lain. Contohnya saya nak beli barang ni. Okey, kita tengok contoh saya nak beli barang saya nak beli barang ni, contoh ini ya. Saya tekan copy link, lepas tu pergi kat sini. Nampak dia auto bawa. So ini adalah cashback dia sebanyak RM3. Inilah contoh sikit sebanyak. Kemudian tekan beli di TikTok. Kemudian buy now terus. Dan buat check out. So nampak tak kat situ betapa mudahnya. Beli tetap di platform TikTok. Cuma kita convert link terlebih dahulu di bahagian Mover Apps. So macam sebelum ni, bertahun-tahun kita beli barang, kita terus buka ads TikTok, kita terus buka ads Lazada, kita terus buka ads Shopee, tetapi kita terus buat pembelian. Sebaliknya, kita ambil dulu link produk yang kita nak beli, pergi ke Ads Mover,
dia auto convert kepada link yang kita akan beli dan dia akan paparkan jumlah cashback yang kita akan dapat dan terus buat buy now. So jelas tak? Okay, so itulah sikit sebanyak cara macam mana nak dapatkan penjimatan dan cashback semula daripada setiap pembelian dan pembelanjaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.